Okay, so hari ni aku repeat lagi jalan nak ke Pos Indurut ni. Macam aku cakap lah, yang lepas aku pergi naik skuter. Walaupun skuter adventure tapi dia tak susah nak buat adventure tu. So untuk kali ni aku masuk sini naik motor trail. Ni. So aku guna Suzuki DRZ 4S dan Syazwan menggunakan Cove Rally 450. Dan motor ni memang lagi seronok korang nak pulas jalan teruk macam mana pun lagi best. Okay, untuk motor ni rim depan dia pun besar 21. So bila kita bawa langgar lubang kan, dia tak rasa tau. Dia berbeza dengan korang pakai motor rim 17. Okay. So macam okay, masih gagah. Nak balik lah. Ikut sungai dekat sikit. Ikut sungai dekat sikit, ikut sungai. Sekarang kita ada dekat kampung orang asli. Nampak ni. Okay, nampak tu. So kampung orang asli masih original lagi lah. Kita tunggu Syazwan nak buka drone. So kita nak shoot straight ke sana. Okay. On the way nak pergi Pos Indurut ni, kita orang telah menyelusuri satu denai untuk jumpa sungai yang cantik. Itu denai dia. Nampak tu. Itu bukan denai lah, itu orang. Ini denai dia. Okay. So view cantik. Tengok belakang ni. Nampak tu. Tu ada sungai, ada stream lah, jeram. Orang kata jeram lah. Okay, nampak ada jeram. Sana tu ada jambatan gantung tu. Nampak tak jambatan gantung orang asli tu? Tu. Ini ada jambatan juga. Okay, so this one dia punya stream lah. Cantik lah, cantik. Oh. Nampak tu. Ui, air deras gila. Okay, so kita masuk parking dekat hamparan batu macam ni. Alright, kita ada Cove 450 Rally dan juga Suzuki DRZ 4S. So this one both adalah motor trail. Okey lah nak masuk tempat-tempat macam gini. Cantik. So kita ambil angin dulu, sekejap rehat, penat. Kemudian baru kita sambung perjalanan ke Pos Indurut. Dah tak jauh dah, depan tu je. Alright guys, so kita dah sampai Pos Indurut. So belakang ni punya kampung-kampung lah. Tadi kita pergi beli minyak kedai runcit depan tu. Beli sekali air lychee ni. Okay, haus, air sejuk Right, so kita rehat sekejap. Lepas ni kita akan sambung terus perjalanan sampai ke Pos Tenau. Kita cross the river sampai ke border Banjaran Titih Wangsa, keluar ke Hulu Selibu. Cerita macam senang tapi tak tahu apa jam sampai. Okay, so kita rehat dulu, lepas ni baru kita gerak. Sekarang kita berada di tengah Banjaran Titih Wangsa. Kalau tengok air terjun tu terus so ada river cross lah, banyak river cross kat sini. Ni jalan dia memang jalan hutan. Memang agak rabat sikit lah, tetapi seronok. Serius, kena motor yang betul, seronok. So jom kita tengok apa yang ada dekat depan sana nanti. Let's go. Sekarang kita ada di kawasan Balak.